Apa-apa pun yang kita akan buat based on apa yang kita minat. Kembali kita di Maya TV. Hari ini di studio bersama kita seorang usahawan muda di dalam bidang pembinaan, iaitu Tuan Sharafuddin Azali. Tuan Sharafuddin ataupun kita panggil Tuan Mosh lah. Tuan Mosh, boleh berkongsi dengan kita dan penonton bagaimana Tuan boleh menceburi dalam bidang pembinaan ni? Terlebih dahulu saya ingin kenalkan diri saya lah. Saya Muhammad Sharafuddin Azali, lebih dikenali sebagai Mosh lah. Saya ada satu journey dalam bidang construction ni lah. Nama company saya Mosh Azali Empire. Okay. Dalam bidang ni masih baru, tapi banyak pengalaman dari segi management, dari segi kontrak. Baru tak baru pun dalam 10 tahun plus lah. Okey, Tuan Mosh, boleh Tuan Mosh ceritakan sedikit macam mana Tuan boleh menceburi dalam dunia pembinaan ni? Kalau ikutkan daripada nak buat sesuatu tu daripada minat lah. Okey. Apa-apa pun yang kita akan buat based on apa yang kita minat. Okey. Dari segi saya, saya ni minat, saya cebur daripada saya diploma lagi. Okey. Saya diploma di UiTM Seri Iskandar Perak, bidang QS, Quantity Survey. Okey. Daripada situ saya tengok peluang-peluang yang ada untuk build up career masih luas lah. Nak kenal daripada bidang tu, saya nak kenal lebih dalam. Carry on benda tu sampai ke degree di UiTM Shah Alam. Dan daripada situ juga saya belajar apa dunia construction ni. Dan start bekerja dengan orang dulu. Staff biasa lah. Lama kelamaan tu dah tahu knowledge, dah gain knowledge, belajar sana, belajar sini, and then berani nak buka company. Kita nak buka company sekalipun, kita dah set dalam mindset kita lah. Mindset kita mesti akan berani tanggung risiko juga. Okey, faham.